live daripada TMB akan masuk ke main switch. Okey, neutral daripada TMB, daripada meter akan masuk ke main switch dulu. Okey, ni dipanggil, bila masuk dipanggil incoming. Okey, lepas tu outgoing dia, outgoing main switch, dia akan pergi ke RCCB yang dia ada tulis nombor 1. Outgoing RCCB dia ada tulis nombor 2. Untuk neutral dia tulis N sahaja. Dia tulis N je. Jadi kita dah ikut nombor 1 lah untuk incoming RCCB. Okey, lepas tu untuk neutral daripada main switch masuk ke incoming RCCB. Okey, outgoing RCCB terus ke busbar neutral. Outgoing RCCB live pergi ke MCB. Jadi yang ni kita pakai busbar kan, single busbar, jadi dah ada supply dari sini. Okay, kalau kita check pakai meter, nanti kita check pakai meter, kita kena check, kita letak satu dekat busbar ni, satu busbar neutral, satu dekat busbar MCB ni, mesti ada dua, tu lah nilai tu lah, 216.2 hingga 253. Cuma kita kena on semua ni. Kena on baru dia ada, letak on tak ada. Cuma cara nak check nanti saya tunjuk dekat DB nanti, DB detail. Okey, lepas tu untuk edding tadi kita buat chamber sini, saya lukis mengikut dekat base ni lah. Okey, edding daripada busbar edding kita tarik je pergi ke chamber luar rumah. Macam tu je, direct je. Mesti pakai kabel minimum 10 mm. Sama juga kabel ni yang saya buat merah hitam ni, minimum kena 10 mm. Okey, faham dah setakat tu? Okey, alright. Okey, saya nak cerita fungsi main switch MCB dengan cutout. Ni benda dia. Okey, mula-mula pertahanan pertama MCB, pertahanan kedua main switch, ni pertahanan ketiga cut out kat meter TMB tu. Jadi bila ada short circuit, dia touching live dengan neutral, benda ni akan bekerja lah. Ataupun dia ada overload, benda ni akan bekerja. Okey, yang ni dia buat tak heran je. Dia tak risau pun apa berlaku. Bila benda ni berlaku, RCCB ni dia tak risau pun, dia tidur je. Macam tu. Okey, bila ada short circuit live dengan earth. Okey, yang ni dia bangun tidur lah. Dia bangun tidur, dia buat kerja. Bila ada short circuit live dengan earth ataupun neutral dengan earth, dia akan buat kerja lah. Yang ni dia tidur balik lah. Dia akan tidur. Tak sangka bawa ke dia. Tak sangka bawa ke dia lah. Okey, lepas tu RCCB tadi dia ada 3 pecahan dah. Pecahan pertama 100 mA untuk liter cahaya. Pecahan kedua 30 mA untuk liter kuasa. Pecahan ketiga 10 mA untuk liter basuh. Liter basuh ni apa? Liter basuh ni salah satu dia water heater. Lampu dalam bilik air pun kalau kira dipanggil liter basuh, sebab dia duduk tempat basuh. Tapi jaranglah orang nak buat lampu dalam bilik air 10 mA. Tapi dekat hotel 5 star kalau kita pergi, saya pernah buka DB dia orang, memang benda yang ada dalam bilik air tu semua dia akan masuk dekat 10 mA. Sebab dia nak jaga customer dia. Shock mati lah tu, busuk nama dia 5 star punya hotel. Jadi yang tu masuk liter basuh. Ataupun dekat kolam renang, pelak-pelak soket, enjin air yang pakai kolam renang, lampu dalam kolam renang ke, dia panggil liter basuh. Tapi yang kita faham, ingat liter basuh water heater saja kan. Tapi yang tu pun termasuk dalam liter basuh dia panggil. Okey, jadi 3 tu lah sensitivity dia kena pakai. Hari ni kita akan buat sub DB. Okey, sub DB ni dia ada beberapa teknik lah untuk sambungan dia. Okey, teknik yang pertama live dia ni kita ambil dekat sini. Okey, apabila live kita ambil dekat situ, neutral pun kita kena ambil dekat sini juga lah. Itu teknik yang pertama. Okey, teknik yang kedua, live dia ni kita ambil dekat atas RCCB ni. Kalau live kita ambil situ, neutral pun kita kena ambil situ jugalah. Kita nak bagi
nak bagi sama kan. Okey, itu teknik yang kedua. Mana dalam lubang tu 2 kabel kena masuk. Dalam lubang tu 2 kabel yang masuk. Dua. 2 kabel. Itu ni 2, kalau tambah lagi 3. Kalau tambah yang ketiga, maksudnya start DB satu lagi. Ya. Kita ambil yang ni, yang 2 kat sini, yang 2 kat sini. Masuk 3 kabel. 3 dia tak ketat jadi. Dia tak muat. Betul. Nak sambung. Nak sambung. Sambung mana? Yang ni kan dia sambungkan sama juga kan. Jadi ambil 2 atas ni, 2 ambil atas ni. Kalau start DB ketiga tu ambil dekat start DB kedua boleh? Boleh juga. Start DB ketiga, Ambil kat sini. nak ambil kat sini pun boleh. Ambil kat sini pun boleh. Boleh juga. Tak kisah apa, kita panjang kat mana-mana pun boleh. Boleh. Macam kita buat kat bawah, lepas tu nak naik tinggi kat atas. Tak ada apa. Tak ada apa. Boleh. Saiz kabel ni sama. 10mm. 10mm minimum. Tapi atas kalau tengok atas kalau pakai sampai lebih 40mm, pakai 16 lah. Tapi jarang orang pakai atas besar. Okey. Yang ni bila kita pakai ni, berapa teknik ni? 1, 2. Okey, teknik yang ketiga, ambil dekat outbound yang RCCD pun boleh. Ambil ni sini, pergi ke sini. Neutral ni ambil dekat outbound juga. Okey, teknik yang ketiga. Okey, teknik yang keempat. Okey, kita ambil di neutral bus bar. Okey, live dia kita ambil dekat bawah MCB ni. Teknik yang keempat. Okey, 4 teknik ni. Okey, 4 teknik ni bila main swing ni trip, sub DB semua tak ada api. Baik tak? Ya. Sebab ni yang trip tak ada api semua yang sebelumnya, yang selepas dia kan. Okey, kalau kita nak buat yang ni, kalau main swing ni trip, kita ambil yang sebelum ni. Pergi ke ni. Dia panggil yang ni main DB, yang ni pun main DB juga. Kita panggil sub DB lah. Sebab dia ambil semua daripada main lah ke. Cumanya bila kita nak maintain dekat main DB ni, yang ni, kita nak maintain dekat DB ni, kita kena cabur latar dekat luar juga sama dengan maintenance dekat main DB lah. Jadi main DB dua. Jadi main DB dua. Berarti saya buat ni sebagai sub DB sebab kita ambil selepas main switch. Jadi kalau kita nak maintenance yang dekat sub DB ni, kita off je main switch ni, dah boleh buat kerja dah. Macam tu. Tak boleh cabut kat atas.